Petani Zohor dekat masjid di Bukit Raja, Klang. Jom tengok. Mari kita tengok kat dalam masjid macam mana. Ni masjid baru. Masjid ni open space, tak ada aircon. Semuanya tingkap. Lepas tu ada kipas besar kat atas ni. Tak ada aircon langsung masjid ni. Hari ni nak vacuum dan juga mop bahagian ni dengan tepi mesin basuh ni. Dah lama tak vacuum dan mop. Nak dekat raya ni. Jomlah dulu buat. Dah vacuum tapi masih lagi nampak kotor. Masa untuk mop pula. Tengok tu. Mop. Kita tengok banyak mana kotor. Kotor. Alhamdulillah dah bersih lantai. 3 kali mop lantai. Kali pertama guna air biasa je. Kali kedua guna air sabun sebab nak hilangkan minyak dan juga kotoran yang hasil daripada wap minyak masak, sebab ni bahagian dapur. Walaupun dah ada exhaust fan, masih lagi wap tu akan jatuh ke lantai bersama dengan debu menyebabkan kotor. Kali ketiga barulah guna air biasa untuk kasih hilangkan air sabun dan juga rasa elok lantai. Slowly. Bye bye. Ada kat Daiso cari apa ni, wet mop sebab tadi dah guna banyak untuk mop lantai. Aircon filter kat rumah pakaian ni senang je, cuci ganti je yang baru ni. Jalan-jalan kat Daiso lepas tu jumpa Wet Chun. Ush, tanjak boboy. Stiker-stiker whatever mengarut macam ni, Elina mesti suka ni. Habis satu rumah dia tanpa stiker ni. Ada bangsa apa? Cecaru sumbat. Apa harga? RM4 seekor. Aduh. Asalnya pergi Daiso je, plannya hanya nak beli ni je. Wet mop, dah sekali semua benda belinya.